Bagaimana nak lawan nafsu pada bulan Ramadan? Baik. Dalam bulan Ramadan, Allah beri peluang kita. Allah tolong. Apa? Allah tolong ikat syaitan-syaitan. Nampak? Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Allah buka pintu-pintu syurga, Allah kunci pintu neraka. Mana aku tak mau bagi mu buat maksiat. Faham? Dan Allah tolong ikat rantai syaitan. Persoalannya, dah kalau syaitan kena ikat, kenapa kita masih buat jahat? Betul tak? Jadi persoalan jawabnya malam ini. Lagu mana? Yang buat jahat ada dua. Yang pertama syaitan, yang kedua nafsu. Itulah musuh kita yang paling kuat. Musuh manusia ada 4. Tapi 2 ni paling hebat. Apa dia 4? Yang pertama dunia. Harta, pangkat dan sebagainya. Itu musuh kita. Yang kedua manusia, kawan-kawan. Kita baru nak sembahyang. Assalamualaikum. Jom main snooker. Tak jadi sembahyang. Faham lagi? Nampak? Kita baru nak start baca Quran, kita baru nak berzikir. Kawan pula hantar WhatsApp. Ting ting. Jom karaoke kan. Tarawih dah habis dah ni pukul 11 jam karaoke. Faham? Tak boleh kita nak start baca Quran malam ni. 1 juta malam. Jomlah. Tak boleh. Saya nak start amal terbaik. Ramadan ni Ramadan terbaik buat saya. Taklah saya bayar. Awak bayar boleh lah. Faham? Ini masalah. Faham? Baik. 2 lagi syaitan dan nafsu. Dengar baik-baik. Dunia, manusia, syaitan, nafsu. Syaitan dan nafsu ni paling kuat. 2 ni tak kuat ni. Syaitan dan nafsu. Tapi syaitan dan nafsu siapa paling hebat? Musuh kita. Nafsu. Pasal apa? Syaitan kalau kita berzikir dia lari. Kita kata a'udzubillah lari. Kita takbir lari. Kita azan lari. Iza azzanal muazzinu fa'adbara syaitan. Bila tu Bilal melaungkan azan, larilah syaitan. Habis azan, summa akbalat, datang lagi bila habis azan. Wa iza uqimat adbarat, bila diqamat lari lagi. Betul tak? Nafsu azan lari tak? Tak lari, pasal diri kita dah. Dalaman kita, mata bok. Ni body luar je, tong, CPU. Dalam. Azan tak lari, a'udzubillah tak lari, kita dah. Dia paling bahaya. Jadi musuh kita ialah 2, syaitan dan nafsu. Bulan Ramadan Allah bantu kita. 1 musuh Allah tolong ikat. Nafsu lagi, 1 lagi musuh kita, iaitu nafsu, kamu tolong ikat pula. Tu maksud dia. Ikat dengan mana? Dengan ibadat puasa. Nampak lagi? Dengan ibadat puasa kita ikat nafsu. Allah tolong ikat syaitan, vampire, atu kubur, atu kopek. Allah tolong ikat. Atu dalam kita, nafsu, kita kena ikat. Mana talinya? Tali siam, tali puasa. Dan buana masih lagi tak boleh. Puasa tak betul. Faham? Puasa tak betul buana tu Ustaz. Puasa yang betul, puasa 7. Tak boleh dengar puasa 7 ni. Malam ni dengar. Mujuk. Sampaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan. Puasa kita, Nabi kata, bukan tak makan, tak minum je. Tu puasa yang puasa buka puyuk. Faham lagi? Puasa yang betul bukan puasa perut. Puasa 7. Apa 7? Anggota kita yang buat dosa berapa ada? 7. Saya bilang, mata, lidah, perut, telinga, kemaluan, kaki, tangan. Berapa? 7. Bulan lagi. Mata, lidah, perut, kemaluan, kaki, tangan, telinga. 7. Faham lagi? 7. Dosa mata, dosa telinga, dosa mengumpat, dosa fitnah, dosa makan haram, perut, tak? Dosa kemaluan, dosa kaki, dosa tangan. 7. Maka puasalah 7 itu. Mata tak tengok haram, telinga tak dengar haram, tangan tak pegang haram, kaki tak pergi tempat haram, perut tidak makan, tidak minum, lidah tidak mengumpat, tidak mencerita, tak makin hamun. Tahu tak? Maka 7 puasa, kita menang. Itu maksud puasa. Tapi kita puasa, perut je tak makan. 1 je. Faham? Yang lain tak puasa. Mata tak puasa, lidah tak puasa, telinga tak puasa,
tangan tak puasa, kaki tak puasa, kemaluan tak puasa. Jadi kalau main 6-1, 1 pahala, 6 dosa, mana menang? Mana menang? 6-1. Kalau UPM Football Club final lawan Barcelona. Contoh, UPM lawan Barcelona. Final main di Brazil. Final. Contoh. Bila 90 apa benda ni 90 minit, oleh kerana habis masa, pengadil akan tiup whistle. Prit. Habis dah. Okey. Cuaca sangat panas di Brazil, pemain Barcelona tak tahan panas, hanya boleh menjaringkan 6 gol saja. Dan UPM dapat 1 gol. Itu pun gol sendiri Barcelona. Faham lagi? Bila kena 6-1, pemain UPM tak keluar padang, duduk di tengah-tengah. Pengadil daripada Amerika datang kepada kapten pasukan UPM. Why you don't get out? Faham lagi? Kenapa tak keluar padang lagi ni? Itu bahasa manja lah. Mengingat aku bodoh tak kerti ke? Kenapa kamu tak keluar padang lagi ni? Katanya kapten pasukan UPM, isn't that penalty? Nampak? Isn't that penalty? Dia ingat penalty 6-1. Katanya pengadil, penalty your dry skeleton, penalty kogok keringmu. Faham tak lagi? Apa dah? 6-1 balik awak dah. Allah dah. Maka begitulah puasa kita. 6 anggota tidak puasa, 1 je perut tak makan tak minum. Kalah ke menang? Tu panggil puasa 7. Faham lagi? Bukan telaga 7 Langkawi. Puasa 7 maksudnya kita puasa mata kita jaga dari maksiat pada Allah. Telinga, tangan dan kaki.